Adakah anda percaya bahawa satu kesilapan kecil boleh memadamkan nyawa jutaan manusia? Kadangkala, takdir dunia tidak ditentukan di bilik mesyuarat yang gah, tetapi di hujung steering seorang pemandu yang keliru. Di tengah hiruk pikuk kota, dia melakukan satu kesilapan yang nampak remeh. Dia tersalah masuk simpang. Menyedari kesilapannya, Leopold menekan brek secara mengejut. Enjin kereta mati. Takdir seolah-olah sengaja menghentikan masa tepat di hadapan sebuah kafe. Di situlah sedang duduk seorang pemuda bernama Gavrilo Princip, seorang pembunuh yang hampir berputus asa selepas percubaan pertamanya gagal pada pagi itu. Bayangkan keheningan yang menyeramkan itu. Dalam jarak hanya 2 meter, sasaran utama Princip muncul di depan mata bagaikan diserahkan oleh takdir. Tanpa berfikir panjang, 2 das tembakan dilepaskan. Peluru itu bukan sekadar menembusi jasad sang putera, tetapi ia merobek keamanan dunia. Satu belokan yang salah, satu enjin yang mati. Ia menjadi pencetus kepada Perang Dunia Pertama. Empayar-empayar besar runtuh, peta dunia dilukis semula dengan darah dan sejarah manusia berubah selamanya. Hanya kerana seorang pemandu yang tidak tahu arah jalan.